ini diumumkan oleh PMX dalam pembentangan bajet. Kita semua dapat 100. Dan kita kena ingat, sistem ini sistem mana? Bukan sistem keadilan. Sistem ini adalah sistem komunis. Sarah tu sistem komunis? Agak-agaklah kau ni. Semua orang bersyukur dapat Sarah tu. Yang berduit, yang kaya raya tak payahlah gunakan. Yang memerlukan, tebuslah Sarah tu. Kau orang ni pun tak habis-habis dengan komunis. Kita dah merdeka dekat 70 tahun dah. Ni dah tahun 2025. Masih lagi nak bicara soal komunis. Dia mudah saja. Kalau kau rasa kau kaya, kalau kau rasa kau berduit, cukup, tak memerlukan, tak payahlah gunakan RM100 Sarah tu. Biar je lah sampai hujung tahun ni nanti dia kembalikan balik. Ramai juga yang kaya raya ni gunakan 100 Sarah tu untuk bagi bantuan kepada yang lebih memerlukan. Kan elok macam tu. Pahala dapat, hati tenang. Yang korang tak tenang sangat tu kenapa? Bila PMX bagi RM100 kepada seluruh rakyat Malaysia, korang jadi tak senang, tak tenang jiwa korang. Kenapa?